Kenapa PRN kali ini berbeza? Ada yang mengatakan kali ini PRN kali ini berbeza. So hari ini kita nak cakap pasal apa? Pasal siapa yang akan menang dan juga siapa yang akan kalah. Sebaliknya kita nak bongkar tentang taruhan yang lebih besar. Apa yang sebenarnya yang rakyat Sabah pertaruhkan dalam pilihan raya kali ini. Lupakan sekejap tentang kebisingan yang berada di dalam semasa berkempen dan juga perang poster yang makin hebat dipertaruhkan tambah-tambah di minggu-minggu yang terakhir ini. Jom kita fokus pada 3 tiang utama yang akan menentukan sama ada Sabah akan melompat ke hadapan atau terus terperangkap dalam masalah yang sama. Seperti yang saya sebutkan tadi di atas, pertaruhan yang pertama adalah berkaitan dengan autonomi dan juga hak negeri. Isu ini merupakan isu yang terkandung di dalam perjanjian MA 63, di mana dalam tuntutan 40% hasil persekutuan bukan lagi menjadi satu slogan. Ia dah jadi satu simbol perjuangan maruah bagi seluruh rakyat Sabah. Ada yang mengatakan bahawasanya Sabah tidak maju-maju kerana MA 63 itu tidak dilaksanakan dengan begitu baik oleh kerajaan yang sebelum ini, terutama pada Kerajaan Barisan Nasional yang tidak pernah menitik beratkan langsung tentang MA 63. Keputusan mahkamah baru-baru ini seseolah berpihak pada Sabah dan sudah menyalakan api harapan. Namun, pada masa yang sama, ia membuka satu gelanggang politik yang lebih sengit antara negeri dan juga persekutuan. Adakah sekiranya Sabah itu diperintah oleh seluruhnya parti tempatan akan mengembalikan dan juga memberikan kesempurnaan terhadap seluruh negeri Sabah, walau sekiranya mereka tidak mahu bekerjasama dengan parti kerajaan persekutuan yang ada sekarang, iaitu Kerajaan Madani ataupun Kerajaan Perpaduan. Pertaruhan yang kedua adalah berkenaan dengan pembangunan dan juga kesejahteraan. Ironinya, kalau kita lihat, negeri yang kedua terbesar di Malaysia yang kaya dengan hasil bumi masih lagi bergelut dengan isu-isu yang asas, iaitu isu jalan raya, isu air dan juga isu elektrik. Ini merupakan satu masalah serangkai yang bukan lagi sekadar isu. Ia adalah satu keperluan dan juga tekanan yang perlu diberikan oleh kerajaan yang akan mentadbir Sabah selepas ini. Tapi ketiga-tiga perkara serangkai yang disebutkan tadi merupakan satu kegagalan sistematik yang diwarisi dari satu kerajaan ke kerajaan yang lain. Barisan Nasional janji nak selesaikan dalam satu penggal.